Ui, tak kena. Laju lagi. Ui, sebara kau. Kosong. Strike. Masih banjir lagi. Tapi dah surut sikit lah daripada semalam ni. Kalau ikutkan semalam ni lagi dalam lah. Ni dah parat buku lali dah. Semalam parat peha. Dah lah keruh semalam. Hari ni dah jernih air. Mungkin chance untuk strike hari ni ada lah. Semoga berhasil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah ramah. Tak ada. Ada. Oh, dia dah nak pahan lah. Ui, tak kena. Laju lagi. Aduh, slow. Kena. Okey, kita cuba masuk ladang orang. Biasa kalau masuk ladang orang ni dia ada jatuh. Kasut licin. Alamak. Biasa masuk ladang orang ni ada manis-manis. Jom. Patut. Oh, ada kengga pula. Isi joran dulu. Isi beg. Buka ini. Masuk. Aduh, lekat pula. Usha, aduh, ada orang ke tak? Tak ada. Mari kita masuk. Separuh. Strike. Ui, sebara kau. Kosong.
Tak rakam pula dah. Aduh. Bila strike tak rakam. Beginilah nasib. Strike sebarau. Bapak besar. Hui. Sorry. Oh, betina. Tak rakam, sayang. Aduh, hai. Tak apalah. Dapat jugalah. Besar-besar bas. Tapi sayang, tak rakam. Sorry. Ha? Pakai Boytec ke? Tu, Boytec 9cm. Ingatkan dah rakam, tak rakam punya. Biarlah. Okay, setup hari ni aku lupa nak beritahu setup hari ni aku pakai. Lompat. Okay, aku pakai Sea Hunter Uline Borneo spec 10-20 lb. Reel aku pakai DC Starfall Sea Hunter ratio 7. Mainline aku pakai Blue Shark Sea Hunter Blue Shark 50 lb, leader 50 lb. Okay, misi aku sebenarnya nak mencari toman dan sebarau. Memang utama toman, tapi dah dapat sebarau tu, alhamdulillah lah. Besar. Seronok. Mana ni weh? Ketat Lihat dia punya ni. Sekejap aku cari pelayar. Hai. Ingatkan sebarau, ingatkan toman dah. Tapi aku tengok gaya dia tu memang bukan toman tu. Sebab dia mengering. Kalau toman lain. Okay lah, ada strike juga untuk YP pertama ni. Mana ni? Ada pun. Besar bas. Tapi sayang lah, tak rekod. Rekod dah, nak naik dah. Ni dia Boytec Shrimp 9cm. Besar-besar bas. Mantap. Strike. Ada saya juga ni. Tak ada lah. Sebiasa. Lekat pula kat sini. Melekat pula kat situ. Dah lah dalam ni. Okey, strike yang kedua boleh tahan lah, boleh buat lauk ni. Saya tu mojoh tak lepas dalam air.
Okay, untuk yang ni aku pakai UL setup UL Rode Black Arrow 28. Reel Black Arrow juga, ratio 72. Masuk dalam lubang. Masuk dalam lubang. Ni mainline pun Black Arrow, tapi mainline aku pakai 12 LB sebab tali dia halus sangat. Tak berani aku pakai apa ni yang bawah 10 LB sport heavy. Okay, tu ikan kedua. Ada lagi, mana tahu ada lagi kawan dia. Okay, tak ada dah. Aku rasa kita boleh balik dah. 2 ekor cukup lah. Toman tak dapat tak apa, nanti kita repeat toman. Sekarang musim sebarau, jadi kita layan sebarau. Yang tak ada tu biarkan tak ada. Ni kita buat balik juga ni, boleh bagi orang. Jom.